Sejahtera, nama saya Muhammad Syarudin bin Abdul Rahman, nombor matrik 22307300. Hari ini saya ingin membentangkan research proposal dan report planning method yang bertajuk Kajian dan Pentafsiran Sempadan Kerja dengan Kehidupan dalam kalangan pekerja-bekerja dari rumah di Seremban Negeri Sembilan. Pengenalan. Keperluan semasa mengubah cara pekerja mengurus kerja dan kehidupan harian mereka, dan dengan kemajuan teknologi telah mendorong amalan bekerja dari rumah. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperbaiki kesan interaksi sosial dan persekitaran rumah tertumpu kepada sempadan antara kehidupan peribadi dan kerja. Kajian ini berasaskan interaksionalisme simbolik, di mana makna dibina melalui interaksi sosial, dan konstruksionalisme sosial, di mana realiti sosial dibentuk melalui pengalaman dan budaya. Nombor 3, penyataan masalah. Kebanyakan kajian bekerja dari rumah tertumpu kepada prestasi dan elemen teknikal. Ia kurang memberi perhatian kepada perkara yang berikut. Pertama, pengalaman peribadi dan objektif kaki tangan. Yang kedua, pentafsiran sepadan antara kehidupan di rumah dan kerja, di mana kesejahteraan pekerja boleh terjejas oleh keadaan yang berlaku ini. Nombor 4, objektif dan soalan kajian. Meneroka perbezaan antara kehidupan rumah dan kerja, memahami cara pengalaman bekerja dari rumah dan ditafsirkan, serta mencari penyelesaian akibat dari kesan sosial dan budaya. Dan juga soalan kajian berdasarkan dua metod, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Dari segi kualitatif, soalan kajian akan tertumpu kepada bagaimana hubungan antara kehidupan dan kerja dibentuk, bagaimana anda melihat pengalaman bekerja dari rumah, apakah elemen budaya dan sosial yang mempengaruhi. Dari segi soalan kuantitatif pula adalah merangkumi soalan pertama, apakah tahap sempadan antara kehidupan dan kerja dalam kalangan mereka yang bekerja dari rumah? Apakah sempadan kerja kehidupan dikaitkan dengan faktor sosial seperti sokongan keluarga dan komunikasi dengan majikan? Apakah kesejahteraan pekerja dipengaruhi oleh jarak kerja dengan kehidupan? Apakah perbezaan antara kerja dengan kehidupan berdasarkan faktor demografi seperti jantina, status perkahwinan dan jenis kerja? Perkara yang kelima adalah kepentingan kajian, iaitu untuk memberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang berlaku kepada pekerja yang bekerja dari rumah, serta membantu syarikat merangka polisi kerja yang lebih fleksibel dan menyokong kesejahteraan pekerja. Untuk perkara yang keenam, iaitu metodologi kajian, mereka bentuk menggunakan kedua-dua kaedah, iaitu kuantitatif dengan kualitatif. Metodologi berdasarkan temu bual secara berstruktur, naratif pengalaman dan soal selidik. Kajian dilakukan di Seremban Negeri Sembilan. Responden adalah individu yang bekerja dari rumah. Analisis kajian, analisis tematik, tema pengalaman interaksi, sempadan kerja, kehidupan dan statistik. Rujukan untuk kajian ini terhasil dari sumber rujukan yang telah saya senaraikan, iaitu daripada sumber yang telah disediakan. Terima kasih.